Maka apakah peranan Dewan Keadilan dan Undang kalau tidak ada kuasa untuk menurunkan mana-mana undang? Baik. Artikel 16 Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, tugas Dewan Keadilan dan Undang hanya untuk menasihati perjalanan adat dan juga amalan-amalan tradisional. Tidak boleh menurunkan mana-mana pihak dari jawatannya, tetapi boleh menerima apa-apa laporan. Namun demikian, menjawab juga soalan yang dikemukakan oleh KJ sebentar tadi, jauh sekali daripada pengurusi, yakni raja yang mempengurusikan Dewan itu menjatuhkan titah mengatakan bahawa Sungai Ujong naklah jatuh sebagai undang luak Sungai Ujong. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Ada provision. Ada 14. Peruntukan 14 jelas di situ menyatakan naiknya dipilihnya seseorang undang hendaklah mengikut undang-undang luaknya, bukan oleh Dewan. Jadi Dewan menasihati dan di situ Menteri Besar hanya sebagai ex officio. Tidak boleh Menteri Besar mengumum bagi pihak mana-mana pihak dalam hal penentuan skop atau tanggungjawab ataupun kerja undang ataupun di luar masing-masing. Tidak ada langsung pandangan bercanggah Tan Sri bahawa Dewan Keadilan Undang mempunyai hak untuk menurunkan. 100%. 4 ceraian dia semua ada di situ. Tinggal lagi apabila menasihati sesuatu perkara, keputusannya muktamad. Tetapi bukan menurunkan mana-mana undang atau orang yang berjawatan adat.